yang negeri? Dia, bila kita kahwin? Abang diam, jangan kacau dengan saya. Tak, abang. Kalau kahwin tu kira tak sah tau. Mana boleh sah kalau tengah pantau-pantau akad nikah. Dia janganlah garang-garang. Dia tak sayang I ke? Tak, Gigi. Tak nak. आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको tu ustaz. Awak datang ni nak buat apa? Kami datang nak minta kerja, Datuk. Kamu berdua ni ada pengalaman kerja ke? Saya nak ambil orang yang banyak pengalaman. Saya dulu kerja kat zoo, geletik tinggi laut. Pengalaman saya biasa-biasa je, potong kuku harimau je. Korang berdua ni boleh kerja lebih masa? Tak boleh kan? Tak boleh, Datuk. Tak nak berjaya ke? Kalau tak nak kerja lebih masa, macam mana nak kaya? Kami bukan tak nak kaya. Kami bukan tak nak berjaya, Datuk. Tapi kami nak berjaya dekat akhirat. Saya nak pergi haji. Saya nak pergi haji. Nak pergi haji. Dek. Sorry tadi. Itu Abdullah punya kawan itu berantam. Abdullah pergi dekat dia. Abdullah lempar seorang satu. Dia punya muka ini macam. Ini macam. Sakit. Pada muka dia bodoh gaduh lagi. Tadi Abdullah kacau itu perempuan mengandung. Abdullah tanya, "Dek, itu dalam pira ada anak orang atau anak kambing?" Dia cakap anak orang lah. Abdullah cakap, "Dek, jangan marah. Abdullah pun ada anak gajah dalam perut."
Dia cakap, "Dek, saya tahulah." Abdullah pilih, Abdullah tanya, "Dek, mana you tahu?" Dia cakap, "Itu belalai sudah keluar." Abdullah tumpang lah, tutup zip lah. Dek, Abdullah teka-teki ada sini. Kenapa itu orang scuba, itu orang menyelam, itu dia terjun belakang dulu. Kalau di kabut kan dia terjun belakang dulu. Cuba teka kenapa. Sudah habis masa. Sebab kalau dia terjun depan, masuk dalam bot lah, bodoh. Hari menyusun seroja bunga seroja, ni rasa sanggun remaja, putri remaja. Abdullah baru balik gym. Tadi dekat gym ada satu itu Mamat Poyo lah dia. Bodoh dia Poyo. Abdullah angkat 5 kilo, dia angkat 5 kilo juga. Abdullah ambil 10 kilo, Abdullah angkat. Ya, itu macam dia angkat 11 kilo. Bodoh dia. Abdullah giram, Abdullah pergi dekat itu 40 kilo, Abdullah angkat. Tak boleh angkat, Abdullah balik. Malu. Dek, Abdullah sini. Abdullah ada itu teka-teki. Dalam banyak-banyak semut api apa, kalau kita pijak, dia kaplan tak ada pecah. Ini kaplan kuatnya. Semut api apa? Dia semut api. Dia kaplan tak ada pecah kalau kita pijak. Masa dah habis. Semut api pakai helmet. Dek, dalam banyak-banyak binatang apa yang tak boleh tengok itu matahari? Cepat. Masa dah habis lah, bodoh. Binatang yang tak boleh tengok matahari itu kata di bawah tempurung. Siapa suruh dia duduk bawah tempurung? Dia lah yang bodoh. Aduh. Dalam hati ini ada namamu. Nama seorang insan tidak ku tahu. Dalam sepi ini ada namamu. Kau betul. Serius, apa tak makan ni? Rugi dek. Ada ayam je. Macam. Abdullah teka-teki sini ada. Itu. Tak selfie ke kau? Masuk sikit. Tak, asyik. Okey. Awak? Arif. Datuk. Nak selfie. Tu dua dia. Cepatlah. Ni video. Kenapa ni? Aku demam lah. Teruknya demam kau. Ya, demam. Bangun, Cik. Bangun. Cepat. Bangun. Cik, apa? Ni tinggi. Cik, kau. Ubat dah makan? Dah. Matika? Dah. Panadol? Dah. Gigi dah makan? Jilat dia tadi. Doktor dah jumpa? Dah. Ambil lagi lawak? Dah. Ni abang yang jaga lipat. Dekat tepi tu. Dah. Abang tu cakap kali lipat RM3. Kau ni. Nasib baik. Aku selalu ajak masalah kau. Apa? Pakailah ni Rodi. Untuk apa ni? Untuk macam kau lah demam-demam ni. Dengue ke, apa ke. Nyamuk bahaya tau. Memanglah. Belut dia tak bahaya. Sebab tak ada kes berguna belut kan? Tak ada. Ini mana-mana nak pakai ni? Ini kena. Banyak halangan. Dia sapu kan? Dia kena sapu je ni. Sapu kan? Boleh. Dia sapu macam ni. Sapu ni. Kena sapu ni. Kalau tak macam mana nak fikir kan? Ni. Belakang sini ni. Sapu. Belakang kedua tu. Belakang ni kita kena sapu juga. Bila nak sihat. Ni. Kita kalau nak sihat kita belajar situ. Apa? Putih.
ya? Tolong sapu ni Zero D. Aku dah lambat. Sapu sendiri. Zero D melegakan